Ikhwan Nazri disenaraikan Agensi Inovasi Malaysia sebagai salah seorang penggerak aktif industri ICT tempatan. Merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Amans Network yang merupakan pemilik dan pembangun di sebalik beberapa projek dan aplikasi terkemuka seperti Wedding Kami, Office Kami serta Flavored Media Lab. Reza Razali berada dalam industri IT sejak berusia 17 tahun dan merangkul pelbagai anugerah IT antarabangsa seperti Apikta dan Amita. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Ceratotech, antara pembangun aplikasi iPhone dan Android utama Malaysia. Baiklah, kalau kita cakap mengenai industri kreatif, masihkah jauh untuk Malaysia mencapai tahap di mana contohnya Korea Selatan berada sekarang? Reza? Definitely. Korea Selatan ni interesting market because bila dia produce content tu consumption local pun dah tinggi, very very high, few billion dollars, and then content dia boleh export, kan? So dari segi tu je dah menunjukkan betapa besarnya industri dia banding locally. Export content itu satu yang penting. Kita dah ada contohnya Ipin, kita dah ada Bobo Boy, dan juga kita Saladin pun kita pernah ekspor. Jadi kenapa orang kata pertumbuhan sektor kreatif ini tidak orang kata tidak serancak mana yang kita harapkan? Dia mungkin bila orang cakap pertumbuhan ni tak rancak lagi lah kan. Mungkin kita masih lagi pada tahap yang masih awal. Masih awal di mana, sebab kalau kita tengok kan, macam Upin Ipin, lepas tu Bobo Boy, kemudian ada animasi seterusnya, jaraknya mungkin setahun. Jadi mungkin kat sini mungkin ada masalah atau mungkin ada faktor di mana macam kalau pengusaha industri kreatif ni dia nak minta pinjaman ke, dia nak minta dana apa semua tu, mungkin ada cabaran kat situ. Jadi mungkin pertumbuhan tak rancak. Mungkin semua yang buat ni berdasarkan usaha mereka masing-masing. Mungkin tiada suntikan dana, tiada suntikan perubahan, ataupun mungkin talent kita masih lagi tak besar. Jadi mungkin itu mengekang pertumbuhan. Talent tak besar tu. Itu satu cabaran juga pasal kalau kita tengok kebanyakan orang kata players dalam industri kreatif content ni adalah daripada puak yang sama. Betul. Jadi adakah ini satu yang normal ataupun bagaimana untuk normal sebab saya orang IT kan. So kalau kita tengok industri ICT kat US, Silicon Valley was started by rebel pemberontak daripada pihak Fairchild Semiconductor. Dan mereka ni keluar from Intel dan a lot other companies tech, dan membina startup culture di US. Dan Malaysia ni kita ada same kan. The same people which are from the same company ni, dia orang ni yang keluar dan buka company baru, buka company baru. So kita perlu dan ini company yang bagus lah kerana dia boleh membenihkan syarikat-syarikat yang lain. Tapi problem Malaysia ni, kita tak cukup banyak rebel pemberontak ni kan. Kita mungkin ada company animasi yang hebat, tetapi yang keluar company animasi yang hebat ni tak banyak, mungkin 3-4. So tiap tahun mungkin cuma ada 3-4 entrepreneur yang mungkin hebat yang keluar di pasaran. So tak ramai. Nak ramaikan lagi macam mana? Nak ramaikan tu, itulah satu cara tu is kena mendapat suntikan bantuan mungkin kan. Itu salah satu. Tapi yang paling penting ialah mungkin mindset shift. Mungkin industri animasi ni atau konten kita ni sekarang ni kalah kepada bidang doktor, bidang dental, lawyer, accountant dan sebagainya, because mungkin ramai animator yang berminat nak join ni, tapi mak bapak cakap janganlah kau buang masa buat kartun kan. So we lose out. The best talent ni akan pergi kepada bidang lain kan. So kepada bidang yang mungkin akan memberi guarantee employment. Okey, kalau cakap pasal employment ni, pada menjelang tahun 2020 kerajaan mensasarkan bahawa sektor ataupun industri kreatif konten ni mampu menjana pendapatan sebanyak 3.3 bilion ringgit. Untuk capai tahap tu, industri ini harus tumbuh 11% setiap tahun. 11%? Setiap tahun. Itu mesti. Kalau tidak, tak capai sasaran industri ini menjelang 2020. Okey.
kalau kita lihat kepada peserta-peserta pasaran yang sedia ada, ramai sudah pun berfikir di luar kotak, di luar boundary, di luar Malaysia. Pasarannya bukannya sahaja Malaysia. Pemain-pemain industri kita sudah pun kata kalau start terus fikir nak masuk ke Disney Channel sebagainya. Adakah ini mencukupi ataupun sebenarnya sasaran itu sepatutnya lebih tinggi lagi? Kalau kita tengok pada kadar pertumbuhan, macam untuk beberapa tahun lepas, kita ada lagi berapa? 7 tahun untuk 7 tahun 2020 kan. Saya rasa kita kena tingkatkan lagi. Kalau sekarang ni 11% dan mungkin kita kena tingkatkan sampai 30%. Ni sebab mungkin apa yang kita selama ni kita allocate berapa? Mungkin tak cukup. Okey, sebab mungkin tak cukup dan kita kena banyakkan lagi lah. Macam tadi yang Reza cakap, macam mindset shift kan. Dia banyak faktor sebenarnya. Kita kat Malaysia ni. Satu, mindset shift, kita pun mungkin ada betul-betul yang berbakat, dia tak berani. Tapi kalau katakanlah dia dapat tahu, oh ada banyak dana yang disediakan, ada banyak peluang pemasaran yang disediakan. Macam contoh, untuk usahawan yang baru buat ni, bila kamu buat IP ni, bila kamu buat produk kreatif ni, kita akan pasarkan tanpa kos. Sekarang ni memang tak ada lagi macam tu. Sekarang ni mungkin ada tapi mungkin tak mencukupi lah. Sebab kalau pertumbuhan dia masih slow je, kita nak capai tahap 2020, kita kena lagi rancang. Secara keseluruhannya, mengambil kira peserta-peserta players baru kan, diorang ni faham tak kehendak antarabangsa atau the global demand, what kind of IP that this global demand wants? Itu mungkin susah kan, sebab selalunya saya lihat content player kat Malaysia ni dia playing it safe kan. Kita lihat beberapa tahun lepas ada dana industri kreatif kan, kita tengok banyak betul cerita-cerita ke Astrofirst ni kan. Tapi sekarang ni dah slow balik. Dulu kat Astrofirst tu cerita toyol dan sebagainya, setiap 1 minggu ada cerita toyol baru sebab ada dana. Tetapi bila banyak lambakan konten ni, daripada situ saya lihat bila kerajaan kasih dana atau sebagainya, bila mindset tu tak berubah, dia tak boleh buat konten yang bagus pun. Sebab talent tu tak mencukupi. So masalah dia tu ialah, bagi saya mindset shift untuk kalau macam filem untuk penerbit sendiri. Tapi kalau untuk konten-konten lain ni, kita juga perlu mindset shift kepada pengguna. Macam saya buat aplikasi mobile ni, saya nak pengguna ubah mindset shift, mengatakan aplikasi mesti percuma. Kan mungkin ada inisiatif untuk membawa kepada pengguna supaya diorang ni willingly sanggup untuk membeli konten. Sekarang ni mungkin pengguna kita ni kurang kan, dia nak benda percuma kan. Kita mungkin kena ada skim bantuan rakyat konten Malaysia mungkin kan. Macam package kau ingat sebeli kan. Kita dah ada. Itu PKB tu bagus sebab bila smartphone ni dah banyak kat atas pengguna ni, so konten-konten mobile ni mungkin boleh dibeli sebab pengguna ramai kan. Kita nak kena berhenti rehat dulu, dan selepas ini kita akan balik dengan masa depan konten industri Malaysia dari kacamata peranti muda alih pula. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama diskusi Prabajet. Okey, kembali ke diskusi Prabajet. Reza, antara pembikin apps untuk peranti muda alih. Okey, dan Reza faham orang kata apa, kehendak pasaran bukan saja Malaysia tapi global. Okey, now memahami kehendak itu, di manakah media-media lain akan jadi, where would the other media kedudukan dia orang akan jadi dalam tempoh let's say 5-10 tahun lagi akan datang. Dia one an interesting conversation because dulu dekat workplace, the desktop laptop ni is the first screen, and the mobile is never said as a second screen. Tapi kalau you baca one artikel sekarang ni, always refer to that, the usage of mobile in workplace is overtaking they are overtaking the desktop kan. So same concept kalau macam kita tengok TV ni, mobile ni is the third screen sekarang ni. Main screen kita TV kita kan. So, kedua mungkin kita punya komputer atau sebagainya, third screen is the mobile. But then mobile ni is overtaking the desktop now. People no longer want to see YouTube on their desktop computer. They pick out dia punya mobile phone, dia open, lalu dia stream mobile device ni ke TV. So that is how people consume content these days. Jadi bagaimana selaku orang kata content producer, contentpreneur nak memenuhi permintaan-permintaan atau jenis pengguna, the users kind of users and gratification baru ni. So dia one very, very interesting kan. So macam anak saya, dia orang tak tengok Ultraman dekat TV. Dia tengok Ultraman kat peranti muda alih dia. Sebab dia ni generasi yang content, I want to see Ultraman when I want to see Ultraman. I don't want to
tengok kita, macam zaman generasi kita kan, kita tengok Ultraman tu pukul 8.30 pagi Sabtu kita akan tengok TV. So that's the only time I can consume Ultraman, saya kena ada video kaset lah. Tapi generasi sekarang ni tu yang uniknya. Jadi sekarang ni akan consume content, stream content anytime they want. And fortunately dekat Malaysia sekarang kita dah everywhere there's fiber content. Kan, the country also fiber ready kan. So itu once the time has come, someone has figured a good business model untuk Malaysia ni untuk consume content, it will definitely take off. Ikhwan, adakah contemporary kita sudah bersedia dengan iklim ataupun cara penggunaan konten ini? Saya yakin contemporary kita sudah bersedia. Kalau kita tengok macam kalau kita tengok melalui medium YouTube contohnya, dah banyak video macam sekarang ni. Kalau katakanlah ada campaign produk, tak sah kalau tak ada video YouTube. Letakkan video YouTube, betul letak Facebook. Jadi kita dah memang dah ada, dan sekarang ni contemporary ni makin ramai yang bersedia ke atas tu. Tapi diorang ni adakah dari segi return, dari segi perolehan cukup makan ataupun yang tu soalan cukup makan atau tak, saya rasa itu agak definitif. Tapi macam kita tengok apa peluang kat sini, contoh macam saya suka yang Mat Lutfi tu contohnya, dia belajar lagi kat Australia apa semua, tapi dia masih boleh produce konten video yang berapa juta punya view, betul tak? Berapa juta punya view, berapa ratus ribu punya subscriber. Jadi sebab teknologi pun sekarang ni orang semua dah record pakai handphone apa semua, kemudian publish. Sebab kesenangan untuk publish tu lah yang dapat melahirkan lebih banyak content-preneur. Sekarang ni nak buat konten senang. Kalau dulu kita mungkin nak kena beli kamera besar-besar apa semua, sekarang ni daripada phone boleh, daripada betul edit kat laptop je pun dah boleh. Kalau dulu mungkin kena beli kamera besar apa semua. Buat konten senang sekarang. Tetapi adakah konten-konten yang dihasilkan ini dapat memenuhi kehendak bukan sahaja oleh pengguna-pengguna yang menggunakan konten secara baru, dan tapi oleh pengguna-pengguna yang mungkin di luar ni, Amerika Syarikat, di Jepun, di Korea, the global viewers. Jadi yang tu mungkin agak spesifik lah. Sebab yang tu bergantung pada pemang konten. Kadang-kadang kalau macam dia ni asyik buat YouTube yang apa content critical, dan dia punya audience dia adalah orang yang kritikal lah. Dia mungkin audience ni tak sesuai. Mungkin konten Mat Lutfi tu dia hanya sesuai kat Malaysia je, dia tak sesuai kat overseas. Kalau dalam erti kata ini harus spesifik ataupun dia depend. Dia banyak konten daripada Malaysia ni, banyak ada yang bina konten di Malaysia tetapi dipasarkan ke seluruh dunia, dan ada juga yang bina konten di Malaysia dan dipasarkan ke Malaysia dan buat duit. Bagi saya yang pentingnya bila kita cakap pasal budget kan, dana dan sebagainya, yang penting konten tu buat duit. So apabila dana tu diinvest, ada dapat return kan. So tak kisahlah macam mana pun. Tapi kalau nak mengurangkan risikonya, eloklah satu konten tu kita buat dan kita cuba pasarkan seluruh dunia. Instead of target market 28 juta, kita pasarkan ke 3 bilion pengguna. Itu lebih baik kan. Sebab kalau macam kami bina mobile app kan, saya akan translate ke bahasa France, bahasa Jepun, bahasa Italy, Spain, Jerman dan sebagainya. Sebab saya nak cuba reach audience negara lain. So far subscribers untuk Terato Tech, konten-konten dan juga apps Terato Tech, berapa persen dari luar negara? Majoriti daripada luar negara. Macam ada game kita nama Amok kan, nama karakter Jebat, Teja dan sebagainya, tetapi pengguna di China lebih 2 juta orang. So pengguna di Malaysia tak ramai. So memang bagi kami, konten kami tu sesuai, boleh export. Even masa kita buat game tu, Jebat tu kan kita nak panggil tukar nama J. Publisher kita cakap tak nak. Dia nak, I like this oriental content because it's unique. The world has not seen this kind of content in the market kan. So basically konten tu apa yang menyebabkan dia begitu international dalam arti kata ni? Adakah sebab ada bahasa yang berbeza ataupun bagi kami tak. Bagi kami kami work dengan syarikat Perancis sebagai kita punya publisher, dan syarikat ni ajar kami game design, go to market, dan dia untuk marketing semua dia dibantu kan. So konten kita tu walaupun dia ada Malaysian relevance, tapi kita publisher kita ni telah bantu dan internationalize kan konten tu. So bila dia pergi ke market tu, dia relevant to a lot of people, not just Malaysia kan. So macam kita punya Jebat ni, kita punya kartun ni, dia hero dan dia ada senapang, ada magic powers dan sebagainya kan. Kalau dalam konteks Malaysia, kalau ikut mitologi tu mungkin tak betul. Tapi bila nak pergi international, benda-benda macam ni yang saya perlu lakukan. Okey, ini satu pengorbanan lah terhadap
kreativiti IP tu. Okey, kita berhenti rehat dulu dalam selepas ini. Kita balik dengan apa wishlist untuk bajet 2014 daripada contentpreneur dan juga industry players. Jumpa selepas ini. Teruskan bersama diskusi Prabajet. Ketemu lagi dalam diskusi Prabajet. Okey, apa yang kita nak tengok dalam akan jadi pada industri kreatif Malaysia ini mungkin dalam tempoh 10 hingga 15 tahun akan datang, Reza? Bagi saya nak lihat business model yang baru untuk for contentpreneur ni atau pembina konten ni untuk buat duit kan. Because kalau kita buat duit, buat konten tapi tak boleh buat duit, susah. So saya nak tengok the coming of new business model that akan membantu contentpreneur ni monetize. That's very important because without ability to create wealth in the industry, no one want to be in the industry. So for me it's that. Kalau bagi saya, kita tengok macam ramai bakat-bakat, kita perlu kembangkan bakat. Bakat-bakat yang ada sekarang ni dia akan level up dan bakat-bakat baru akan muncul. Bila bakat-bakat baru ni muncul, dia mungkin perlukan suntikan dana, dia mungkin perlukan acceptance daripada pihak yang berwajib apa semua. Jadi mungkin low entry barrier, macam mungkin lagi senang nak approve ke, ataupun ya kadang-kadang kita tengok by merit. Dia ni pernah buat ke tak? Kadang-kadang baru keluar universiti terus nak pitch game kan. Tapi dia boleh sebenarnya. Cuma mungkin orang tak berikan peluang. Mungkin dari segi bank ke apa ke. Mungkin bank pun kena ada mindset shift lah. Mindset shift yang mana bisnes kreatif ni boleh jalan. Betul. Tapi yang penting bagi saya kan, setiap program kan, Malaysia ni fortunate. Kalau you pergi negara lain, tak ada duit bersepah macam negara kita ni. Banyak content industry ni, banyak betul kan. I'm very thankful for whatever has been given kan. Tetapi masalahnya kan, saya bila saya dah kat level ni, mudah bagi saya segalanya. Tapi bagi orang baru tu memang susah lah. Tapi problem dia dekat sini is, bukan apa, problem dekat sini is implementation program. Ada program tu kadang-kadang nak kasih dana 20 bulan menunggu baru tahu you tak dapat dana tu. Ataupun kadang-kadang dah approve, dah lah 1 tahun nak approve, 2 tahun kemudian duit pun tak masuk bank kan. So that one kills the entrepreneur lah. Let's say kita dah talent tak cukup kan, producer animation tak ramai. So producer nak buat company, minta dana, dah approve, dah happy, tengok 2 tahun pun dia tak dapat duit, dia pun mati dan dia get out of the industry. So itu yang selalu jadilah industri kita ni. So dan juga yang penting tu, kita perlu lagi ramai. Kita nak cari buat content company, nak cari animator, designer, bawa level bawah ni mudah. Saya nak cari producer, senior game designer, script writer yang composer yang hebat, tak ada. So masalah kat sini dah ada ramai industri keluar. Kat sini orang tak naik ke atas. Macam mana nak cari tu? Kenapa dia orang tak naik ke atas? Orang tak naik ke atas, kemungkinan ekosistem tak cukup. lah. Ekosistem tu just cukup. Government kasih grant, tapi company yang government kasih grant ni pun sebenarnya bermasalah. Dia orang tak nak naik, dia orang seronok duduk kat bawah ni. So boleh dapat lagi grant 2, 3, 4, 5 kali. So itu pun satu masalah sebenarnya. Mungkin berbalik pada play safe lah. Oh, kita dah buat konten ikut guideline ni, atau kita buat macam ni je lah. Dia tak ada idea baru, jadi konten tu tak grow. Okey, kalau macam tu dalam bajet 2014 ni macam mana kita nak atasi masalah ini? Pertama sekali, kita punya bakat tu boleh naik sampai ke atas je lah. Bagi saya yang penting is perlu lebih banyak kerjasama antara luar dan Malaysia. Because kalau kita kerjasama macam kami sekarang ni, kita kerjasama company Jepun dan dulu dengan company Perancis dan sebagainya, kami punya level naik cepat. So kita tak payah trial and error. Apa benda yang kita buat teruk tu memang ada dia dah bukan mentor. It has to be more than that. It has to be a partnership. Mungkin co-investment. Kalau orang nak masuk sini, kita ada co-investment with local partner dan sebagainya. So help the local company move up. Apa yang menyebabkan local company untuk susah dapat co-investment atau partnership daripada negara-negara yang hebat di luar sana, daripada company-company yang hebat di luar sana? Masalahnya saya cakap talent issue kan. Because talent-talent kita ada ni dekat level ni kan, entry level designer, artis dan sebagainya. Kita tak ada orang yang macam CEO level, management consultant yang tinggi yang buat content, yang dia boleh pergi dekat electronic arts cakap, let's do this co-investment project, I can close the deal, I can structure this deal for you. We don't have that kind of people. Tak ramai kan. Saya pun nak structure deal saya buat sendiri kan. Because I'm fortunate, I'm a finance student that's very well versed in programming. So I could structure deal my way. Tapi orang lain ni tak boleh. Dia buat content je, dia tak tahu the business aspect, how to close this deal dan sebagainya. The legality dia tak kerti. So kena ada high level support lah. High level support. Okey, bagi Ikhwan, apa yang kalau boleh nak Perdana Menteri umumkan dalam bajet itu? Selain daripada bantuan, mungkin dalam bajet ni ada lebih insentif
daripada dua-dua belah pihak, termasuk pada pengguna. Macam pengguna, saya boleh katakan yang package komunikasi belia tu membantu sedikit sebanyak, di mana adoption device rate tu makin naik. Yang Consumption rate juga naik. Consumption rate juga naik. Yang seterusnya mungkin macam katakanlah entry level, macam saya nak pasangkan aplikasi ni, mungkin ada bantuan ke, mungkin masuk kat telco punya revenue share tu makin kurang ke apa ke. Tapi benda semua mesti kena dikeluarkan oleh kementerian lah. Okey, dan kita ada lagi seminit. Mungkin 30 saat seorang satu. Reza. Tapi inisiatif ni kita tak boleh mengharap daripada kerajaan juga kan. Mindset shift bagi pengguna dan juga GLC dan sebagainya pun perlulah kan. Kita tengok GLC ada yang nak buat game, ada yang nak buat animation, tak ada kan. So diorang pun kena give mandate by the government to embark in this area. Tapi kita ada Saladin dulu. Kita ada Saladin. That was a very good initiative, great initiative. But that was not by a GLC or conglomerate or something like someone like Saib Dabi or whatever. These guys has to assist the industry somehow, but given incentive by the government to do so. So sebagai menyokong kenyataan tu, bila orang lain pun tolong support, bukan government saya support, then industry can grow. So semua orang have to play a part in this, but kalau ada government mandate, itu lagi bagus. Okey, kita nantikan sajalah pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Menteri Kewangan yang akan insyaAllah kalau dengar ni mungkin boleh tambah sikit lah ruang-ruang untuk peruntukan bagi industri kreatif Malaysia. Baiklah, sekian saja diskusi pra-bajet pada minggu ini. Terima kasih Reza Razali, itu Ketua Pegawai Eksekutif Teratur Teks Sdn Bhd, dan juga Ikhwan Nazri Muhammad Asran, itu Ketua Pegawai Eksekutif Amans Network. Dan terima kasih kerana menonton. Saya Syamsuddin Johari. Hantarkan pandangan anda ke platform-platform sosial media seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram. Dan sekian saja. Assalamualaikum. Selamat.